Okey, fermentasi, apa yang perlu awak tahu adalah menyatakan faktor yang menyebabkan fermentasi berlaku di dalam sel. Okey, sebenarnya saya dah bagi kepada kumpulan di mana awak boleh menjelaskan dengan contoh penghasilan tenaga daripada glukosa tu semasa fermentasi, iaitu kita ada 4. Yang pertama, dalam sel otot manusia. Macam mana fermentasi berlaku dalam sel otot manusia? Yang kedua, lactobacillus, dalam bakteria lactobacillus. Yang ketiga, dalam yeast. Dan yang keempat, dalam tumbuhan seperti padi. Okey, walaupun kamu boleh berbincang dalam kumpulan, namun begitu, okey, hari ini teacher nak kamu dengar dulu penerangan daripada teacher. Okey, so setelah kita faham, okey, dan jelas tentang contoh penghasilan tenaga daripada glukosa tu dalam 4 situasi ni, kamu juga perlu fahami dan perlu boleh menulis dan menerangkan persamaan perkataan. Okey, apa hint untuk persamaan perkataan? Ejaan mesti penuh. Okey. Okey, seterusnya hari ini tak adalah kita nak mengeksperimen. Kita lompat juga kepada membanding dan membezakan respirasi aerob dan juga fermentasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada next slide. Kita pergi kepada slide yang kedua, iaitu apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan fermentasi itu berlaku? Okey, fermentasi ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap. Apa huraiannya? Proses fermentasi adalah proses penguraian glukosa tidak lengkap. Okey, untuk menghasilkan tenaga. Tujuan yang sama, nak hasilkan tenaga dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Ni berbeza dengan respirasi aerob. Fermentasi tu berbeza daripada aerob pada peringkat kedua. Peringkat glikolisis tu sama, di mana pyruvat tidak akan menjalani pengoksidaan disebabkan oleh kekurangan ataupun ketiadaan oksigen. Bermakna ia hanya berlaku di dalam sitoplasma. Okey, pyruvat akan menjalani fermentasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik. So, fermentasi ni dia ada dua. Satu alkohol, satu lagi asid laktik. Contoh fermentasi alkohol, dia berlaku di dalam yeast dan tumbuhan. Contohnya akar pokok padi. Dan fermentasi asid laktik pula berlaku dalam sel otot manusia dan juga bakteria lactobacillus. So, kita pergi kepada yang pertama, iaitu fermentasi alkohol. Proses penguraian glukosa tidak lengkap, tapi beza dia dekat mana? Beza dia dekat hasil. Okey, kalau alkohol dia akan menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Bermaksud glukosa tanpa kehadiran oksigen, maka dia akan hasilkan tenaga etanol dan juga karbon dioksida. So, tenaga yang dihasilkan dekat sini adalah 210 kilojoule ataupun 2 ATP. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada proses yang seterusnya. Dalam yeast pula, yeast ni biasanya dia menjalani respirasi secara aerob. Namun begitu, terdapat juga keadaan kekurangan ataupun ketiadaan oksigen. Maka yeast tu terpaksa menjalani fermentasi alkohol. So, fermentasi alkohol dalam yeast ni dia akan hasilkan etanol. Namun begitu, ia melibatkan enzim zimase. So, karbon dioksida yang dihasilkan daripada fermentasi ni digunakan untuk menaikkan duh roti. Contoh macam buat roti canai, kita gaul dalam tepung tu ada glukosa. So, gaul glukosa dan kita akan tutup dengan kain basah. Betul tak? Kain basah tu untuk mengelakkan daripada oksigen masuk. Maka dia akan menjalani fermentasi alkohol. So, alkohol tu yang dihasilkan tu akan tersejat semasa roti dibakar. Sebab tu masa duh tu dia bau masam. Masa duh tu dia berbau masam. Okey. So, glukosa dibangkitkan oleh zimase akan hasilkan tenaga. Tenaga dekat sini 2 ATP ataupun 210 kilojoule etanol dan juga karbon dioksida. So, kalau soalan tanya apakah kepentingan karbon dioksida dekat sini? Karbon dioksida untuk menaikkan duh. Etanol tu yang menyebabkan bau masam tersebut. Okay, eksperimen kita tak buat lagi untuk ni. Nanti kita akan kumpulkan sekali, kita buat bengkel. Okey, dalam tumbuhan.
Okey, kalau dalam tumbuhan, okey, biasanya pada masa biji benih padi tu dia dapat bercambah dan hidup dalam air yang bertakung. Biasanya kalau air bertakung ni oksigen dia tak ada ataupun kepekatan oksigen dia sangat rendah. Maka padi tu dia akan menjalani fermentasi alkohol supaya dia boleh mendapatkan tenaga. Maka sel pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol yang dihasilkan. Jadi pokok padi dia menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase dan boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Okey, seterusnya kita pergi kepada uji minda 2. Seterusnya kita pergi kepada fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik itu apa? Fermentasi asid laktik itu adalah proses penguraian glukosa menghasilkan asid laktik dan tenaga. Glukosa tanpa oksigen, tenaga dan asid laktik. So, dia ada dua lah keadaan. Yang pertama dalam bakteria Lactobacillus di mana yogurt ni dihasilkan daripada melalui fermentasi susu oleh bakteria Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Okey, Lactobacillus ni dia akan menjalani fermentasi asid laktik untuk menghasilkan tenaga dengan menukarkan laktosa iaitu gula susu kepada asid laktik yang menggumpalkan kasein iaitu protein susu menjadi dadih. Jadi asid laktik itu akan memberikan rasa masam kepada yogurt. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, fermentasi asid laktik dia berlaku dalam apa? Bakteria Lactobacillus di mana yogurt tu dihasilkan daripada proses apa? Fermentasi susu. Dan dalam tu kita masukkan bakteria Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus di mana Lactobacillus tadi, bakteria tadi akan menjalani fermentasi asid laktik menghasilkan tenaga dan menukarkan laktosa kepada asid laktik yang menggumpalkan kasein itu menyebabkan dadih tu jadi bentuk dadih lah, bukan susu biasa. Jadi asid laktik tu akan memberikan rasa masam kepada yogurt lah. Asid laktik itulah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Okey, sekarang kita pergi pula kepada sel otot manusia. Dalam sel otot manusia terutamanya ketika melakukan aktiviti cergas seperti berlari, kadar penggunaan oksigen dan dalam sel otot tu melebihi kuantiti oksigen yang dibekalkan. So awak kena faham satu situasi. Apakah situasinya? Yang pertama, di mana penggunaan oksigen melebihi oksigen yang dibekalkan. Contoh, awak nak beli baju harga RM20, awak hanya ada RM5. So RM15 tu tak cukup, betul tak? Sama juga macam badan kita, kita nak kepada oksigen 100 tapi yang dibekalkan hanya 30, maka kita ada 70 lagi oksigen yang diperlukan untuk mengoksidakan glukosa. Maka otot kita ni tadi, sel otot tadi akan mengalami hutang oksigen disebabkan oleh kekurangan oksigen. Maka penguraian glukosa tu berlaku secara separa ataupun kita panggil dia tidak lengkap. Di mana setiap molekul glukosa yang diuraikan hanya menghasilkan 2 ATP ataupun 150 kJ tenaga yang dihasilkan. So tenaga yang dihasilkan tu sikit lah. Instead of 38 ATP. Maka penghasilan asid laktik tadi dia akan berkumpul. Ni ayat ni penting ni, pengumpulan asid laktik di dalam sel otot menyebabkan kekejangan otot dan ataupun kita panggil kelesuan atau kita panggil nyetok tu. Okey. So persamaan perkataan glukosa diuraikan separa lengkap atau tidak lengkap menghasilkan tenaga dan juga asid laktik. Selepas aktiviti cergas, seseorang itu akan bernafas tercungap-cungap. Kenapa? Kenapa bernafas tercungap-cungap? Untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Saya garis dan saya petakkan. Kenapa? Mesti menyatakan. Kenapa dia bernafas tercungap-cungap? Untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Kenapa nak oksigen banyak? Untuk mengoksidakan asid laktik. Bila pengoksidaan asid laktik menghasilkan apa? Menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. So apakah sebenarnya dimaksudkan dengan hutang oksigen? Hutang oksigen ialah
jumlah oksigen yang diperlukan untuk menyingkirkan asid laktik daripada sel otot. Dan pengoksidaan asid laktik berlaku dalam hati. Sebahagian asid laktik tadi akan dioksidakan untuk menghasilkan tenaga dan sebahagian lagi ditukar kepada karbon dioksida. Okey, lepas tu ditukar kepada glukosa dan akhirnya kepada glikogen untuk disimpan dalam sel otot. So masa ni kita katakan hutang oksigen tu telah pun dibayar. Cuba tengok. Ini adalah perbandingan antara fermentasi dalam sel otot dan yeast. Okey, kalau perbandingan, kalau kata kunci dia perbandingan, mesti masukkan persamaan. Dan persamaan mesti berada di luar kotak dan penggunaan perkataan kedua-duanya adalah melibatkan penguraian glukosa untuk menghasilkan tenaga. Satu. Yang kedua, kedua-duanya berlaku tanpa kehadiran oksigen. Yang ketiga, kedua-duanya menghasilkan 2 molekul ATP. Perbezaan pula dalam sel otot, fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi asid laktik, manakala dalam sel yeast menjalankan fermentasi alkohol. Hasil, kalau sel otot yang dihasilkan adalah asid laktik, sel yeast pula menghasilkan etanol. Sel otot tidak menghasilkan karbon dioksida, manakala dalam sel yeast penghasilan karbon dioksida berlaku. Okey, bagi uji minda 4, okey, lengkapkan persamaan perkataan. Ingat, kalau persamaan perkataan mesti eja. Okey, glukosa dia akan hasilkan, bukan 2 menghasilkan asid laktik dan tenaga, menghasilkan 2 ATP tenaga. Glukosa pula dia akan menghasilkan karbon dioksida, etanol dan juga tenaga. Okey, nama dan terangkan jenis fermentasi. Okey, kalau fermentasi asid laktik adalah proses penguraian tanpa kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga ATP. Maka asid laktik akan dihasilkan. Okey, ini mungkin merujuk kepada persamaan lah. Okey, fermentasi alkohol adalah proses penguraian glukosa tanpa kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga karbon dioksida dan etanol. Okey, ini uji minda 6 sebagai